Kita tak akan jumpa isteri terbaik pada, melainkan ada dalam lagu. Betul tak? Dalam lagu kita akan jumpa semua perfect. Kau yang sangat sempurna. Bila lagu, tutup lagu tengok muka bini jeng. Tak akan sempurna punya lah. Betul kau tu gayuk kau ni, kau betul kau ni gayuk kau ni budak. Mu konyoh lah lotion apa pun muka dia, kau lama kau kedut. Betul tak? Baru kahwin iyalah mak. Kahwin bila? 1998. 2008. Ingat tak malam pengantin? Comel molek tak muka dia? Semalam? Jeng ada. Itu baru 15 tahun. Nampak tak? Alam mutaghayyir. Alam ini dia berubah. Alam mana? Alam dunia. Kaedah tu faham? Bukan alam syurga. Dah. Dia berubah. Kita hok kahwin tahun 80 yang berada umur di sini 70 dah. Nak 65, 67 gitu lah. Atau 70. Dia kahwin tahun 70. Tahun Mei malam tu 70. Tengok balik lagi. Macam dudu ini. Petok muka. Macam sekut muka. Lagi. Tak? Jadi mu nak jumpa, mu kahwin, mu nak jumpa perfection, tak akan jumpa. Mu nak jumpa suami terbaik, pelawak belaka, mu tulis boleh dalam Facebook. Betul ada. Betul tak? Mu beli alat mu gonyoh betih dia. Mu gonyoh tekuk bini mu, dah daripada awal A ke Z kau uduh mu. Betul tak? Tanya al-alam mutaghayyir. Yang tak berubah dalam syurga. Yuramu khusukiha min wara'il lahab. Nabi kata mu tengok bini mu dalam syurga, mu boleh nampak daripada luar kainnya 70 lapis pakai baju, dan nampak sungsung tulang daripada daging-daging putih. Betul tak? Dah. Itu baru perfect. Jadi kita kena tasamuh, berlebih kurang je. Okey? Jangan ngajuk lebih-lebih sangat, jangan kita nak lebih sangat. Tidak ada sempurna.